Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kembali kita ke video seterusnya. Kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak set up email campaign pertama kita. Jadi apa yang perlu anda lakukan, dekat atas ni ada autoresponder. Anda klik di autoresponder. Dan apabila keluar page ni, anda klik di create new campaign. Dan apabila keluar create new autoresponder campaign, anda kena letakkan nickname. Nickname sini hendaklah 20 karakter, semua huruf kecil. Number boleh, tetapi tidak boleh ada space. No space, no dashes or illegal character please. Anda masukkan sini, contohnya katalah anda ingin buat bisnes, contohnya Vema lah katakan. Anda boleh letakkan Vema. Dan description, yang ini boleh panjang sikit ya, sehingga 80 karakter. Yang ini pun boleh ada space. Contohnya perniagaan online yang menguntungkan, contohnya. Kalau anda buat bisnes lain, anda boleh masukkan bisnes lain. Contohnya anda buat for life katakan, anda masukkan for life di sini. Anda buat bisnes uptrend, anda boleh masukkan uptrend di sini. Kalau anda membuat perniagaan contoh dia health product, anda masukkan health pro katakan. Di sini katalah saya ambil contoh Vema. Lepas tu anda boleh klik verify my nickname. Dan selepas itu anda move ke step 2. Di ruangan standard signature token ini, masukkan maklumat anda. Di sini contohnya nama anda. Katalah saya masukkan nama saya. Your return email address, masukkan email anda. Campaign title, mungkin anda boleh letak Vema sahaja. Yang dua ni tak payah isi pun tak apa. Dan selepas itu anda add new URL token. Anda boleh masukkan beberapa banyak URL yang anda kendaki. Kalau tak salah saya maksima boleh sampai 12 kalau tak salah. Apa jua website anda, saya cadangkan anda masukkan. Apa juga perniagaan yang anda ada, saya cadang anda masukkan. Semua sekali URL ataupun website-website yang anda miliki. Contoh dia macam saya katakan, saya nak masuk HTTP auto MLM anda. Anda dah siap satu, anda masukkan lagi. Kalau anda ada banyak URL, anda boleh masukkan http://mazlanabbas.biz. Saya ada bisnes yang lain juga, saya boleh masukkan sini http, contoh dia tonexcel.biz. Dan jika anda ada URL affiliate pun anda boleh masukkan semua sekali di sini. Dan apa fungsi signature token ni, nanti masa kita buat email-email ataupun letter-letter promosi, nanti anda akan lihat kegunaan signature token. Selepas anda masukkan semua, anda boleh klik di move to step 3. Dan di sini ada maklumat-maklumat yang dikendaki. Ini prosedur daripada United States Can Spam Act of 2003. Jadi dikendaki untuk mengisikan semua sekali ni. Dan jika anda nak tukar sikit alamat, anda tak nak alamat penuh, anda boleh kurangkan di sini. Dan selepas selesai, anda move to step 4. Di ruangan ini adalah bentuk web form ataupun capture form yang anda ingin displaykan ataupun ingin tunjukkan di dalam website anda. Contoh dia macam saya tunjukkan contoh di sini. Ini adalah contoh capture form yang ingin ingin ditunjukkan di dalam website anda. Dekat sini saya hanya perlukan nama dengan email sahaja. Jika anda ingin lebih, nak dapatkan data-data yang lain, anda boleh klik di ruangan-ruangan ini. Tetapi kalau tidak sudah memadai dengan nama atau nickname, cukup biarkan di sini, sebab kedua-dua itu adalah memang telah pun di set automatic di dalam traffic wave ini. Dan apa yang perlu anda lakukan, apabila selesai anda klik di move to step 5. Dan ini adalah contoh confirmation email yang akan dihantar apabila orang subscribe ataupun orang opt-in di dalam landing page anda. Jadi jika anda ingin tukarkan ke bahasa Malaysia, anda boleh tukarkan. Contohnya saya ingin tukarkan ke bahasa Malaysia, saya type di sini. Saya tuliskan macam ni: terima kasih kerana menyertai kami. Sebelum itu sila klik link yang diberikan di bawah ini sebagai pengesahan. Terima kasih. Link akan diberikan oleh Traffic Wave. Jadi kita hanya beritahu supaya orang klik saja link yang akan diberikan nanti di dalam email. Dan selepas itu jangan lupa klik I have read and agreed. Klik dekat sini and then klik finish. Jadi itu adalah cara untuk kita setting
email campaign kita yang pertama. Jika kita nak buat lagi email campaign, kita boleh klik lagi di create new campaign. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana kegunaan email campaign kita yang pertama di video seterusnya selepas ini. Terima kasih.